Aku nak tunjuk cara orang Terengganu goreng ikan. Okay, orang tak goreng kunyit saja tau. Tapi aku tunjuk sikit-sikit ya. Untuk 2 ekor aku letak kunyit sikit. Ini bawang mesin. Cili bawang. Lepas tu garam. Dan Ajinomoto sedikit. Lepas tu korang buat. Tak pakai sudu, kita pakai tangan je. Kita gaul. Kita gaul. Gaul. Okey, dah siap rempah dia. Dan kau lumur lah. Lumur ikan. Masukkan dalam ni. Ikan goreng tau. Ini kalau mak-mak zaman-zaman dulu ni, kau goreng kunyit dengan garam je kat sini. Kau dah kena chop. Nak ada gemalah tau. Ni boleh guna lagi ni kalau ada 2-3 ekor lagi ikan. Tapi tak apa. Nanti aku nak goreng ayam pakai lada ni juga. Okay, siap. Okay, kita tambah lagi seekor sebab cili ni banyak sangat. Ni kan, ikan ni, goreng ni tak habis. Korang letak dalam nasi goreng. Mantap, sedap. Lumur-lumur bagi rata. Okay, siap. Tutup dulu. Dah siap lho. Banyak. Minyak ni kalau makan dengan nasi putih ulam bila tadi mesti ada dulu ni. Bawang dia ayam merah.